Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 1 kelas PC12. Jadi pada hari ini kami akan membentangkan kajian kami iaitu falsafah isu semasa dan kami memilih tajuk filem Tare Zameen Par. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tugas falsafah berdasarkan filem Tare Zameen Par, sebuah filem India tahun 2007 lakonan Aamir Khan. Filem ini mengisahkan tentang seorang kanak-kanak bernama Ishan Awasthi berusia 8 tahun yang mengalami disleksia. Disebabkan kurangnya pemahaman, guru dan ibu bapanya menganggap Ishan sebagai seorang yang nakal dan malas. Namun, kehadiran guru seni baru Ram Shankarikum telah mengubah hidupnya dengan cara yang lebih positif melalui pendekatan yang penuh empati dan kreativiti. Dalam tugas ini, saya akan menganalisis bagaimana filem ini menunjukkan prinsip falsafah dari aspek teori dan praktikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan tentang isu-isu utama dalam filem Tare Zameen Par. Isu pertama ialah sistem pendidikan tradisional yang terlalu menekankan peperiksaan tanpa mengambil kira perbezaan kebolehan pelajar. Ishan dianggap lemah walaupun sebenarnya dia ada bakat dalam seni. Oleh itu, sistem pendidikan perlulah lebih kreatif dan inklusif. Seterusnya ialah isu disleksia dan keperluan khas. Ishan menghadapi kesukaran membaca dan menulis, tetapi masalah ini tidak disedari sejak awal, menyebabkan dia sering dimarahi dan dihukum. Oleh itu, pelajar khas memerlukan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Isu ketiga ialah tekanan daripada ibu bapa. Ayah Ishan terlalu mementingkan akademik dan sering membandingkan anaknya menyebabkan Ishan hilang keyakinan diri. Oleh itu, kasih sayang lebih penting daripada akademik. Selamat sejahtera, saya Zimi dan saya akan menerangkan tentang isu semasa seterusnya, iaitu nombor 4, identiti dan harga diri kanak-kanak. Ishan merasa dirinya tidak berguna, hilang motivasi dan lebih suka menyendiri. Dan Ishan kembali yakin selepas bakat seninya dihargai. Jadi kita tahu setiap anak ada kelebihan tersendiri. Seterusnya, iaitu nombor 5 ialah peranan guru. Cikgu Ram Shankar prihatin dan penyayang, mengajar dengan penuh empati dan kreativiti dan berjaya pulihkan keyakinan Ishan. Dari situ kita tahu guru mampu mengubah masa depan pelajar. Nombor 6 ialah hukuman dan disiplin. Hukuman keras yang dikenakan menyebabkan tekanan emosi Ishan. Guru tidak memahami punca kelemahan pelajar dan Ishan menjadi takut untuk pergi ke sekolah. Dan disiplin harus mendidik, bukan menghukum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyambung pembentangan yang seterusnya iaitu 2.0 Pujian dan kritikan bagi filem Tare Zameen Par. Pujian yang pertama 2.1 Kemahiran seorang guru membina suasana yang meriah dalam pembelajaran. Kisah ini bermula dengan awal perkenalan Ram Shankar sebagai guru baharu bagi subjek pendidikan seni. Beliau menggunakan gaya tarikan melalui tarian serta nyanyian untuk mengubah persepsi pelajar terhadap pembelajarannya. Pujian yang seterusnya iaitu 2.2 Pendekatan humanistik yang digunakan oleh guru untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh muridnya. Pendekatan humanistik iaitu melalui motivasi, emosi serta mengenal pasti potensi pelajar. Pendekatan humanistik ini bantu pelajar kenal diri mereka serta membina semula keyakinan mereka yang telah pudar. Ram Shankar bertanyakan pada kawan Ishan tentang masalah yang dihadapinya. Jadi, apabila beliau mengetahui tentang masalah disleksia Ishan, beliau bantu Ishan menghadapi masalahnya dengan menekankan konsep seni dalam pelajarannya. Sikap guru yang prihatin, sabar dan bertanggungjawab merupakan pendekatan yang penting bagi setiap pelajar yang memerlukan pertolongan. Pujian terakhir dalam filem ini iaitu 2.3 memberikan mesej tentang bakat dan potensi pelajar. Seperti yang kita tahu, setiap pelajar mempunyai bakat dan keistimewaan tersendiri yang mereka pendam. Filem ini mengkritik kerana ia memaparkan budaya buli yang serius. Watak utama Ishan diejek dan dipinggirkan kerana kesukaran membaca dan menulis. Malah ada guru yang memberi tanggapan negatif. Isu ini mesti dibantras. Guru dan pihak sekolah perlu memainkan peranan penting untuk melindungi murid dan menghentikan budaya buli ini.
Kritikan seterusnya, filem ini dilihat menyelesaikan konflik terlalu cepat. Masalah dileksia Ishan seolah-olah pulih dengan mudah selepas hadirnya guru Ram Shankar hanya melalui aktiviti seni dan motivasi ringkas. Walau bagaimanapun, penyelesaian isu dileksia sepatutnya melibatkan proses yang panjang dengan sokongan sekolah dan intervensi berterusan, menjadikan penyelesaian pantas ini kurang realistik. Di samping itu juga, filem ini dikritik kerana terlalu bergantung kepada guru seni Ram Shankar sebagai penyelesai masalah Ishan. Beliau seolah-olah pakar tunggal. Ini kurang realistik. Seharusnya sokongan sekolah, kaunselor dan perubahan dasar perlu terlibat untuk penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkesan jangka panjang. Dalam filem Tarikh Zaman PAR terdapat beberapa babak penting yang berkaitan dengan falsafah dan isu semasa. Babak pertama, Izhan dimarahi oleh ayahnya kerana gagal dalam pelajaran. Ini menunjukkan sistem pendidikan terlalu fokus terhadap akademik. Ibu bapa Izhan menganggap dia sebagai mesin belajar dan bukannya seseorang yang mempunyai potensi yang berbeza. Ayahnya membuat falasi jenis false cause, iaitu menganggap Izhan seorang yang malas tanpa mengetahui dan memahami keadaan sebenar. Babak kedua, Izhan dihantar ke sekolah berasrama tanpa persetujuannya. Ini menunjukkan pengabaian hak kanak-kanak kerana emosi dan suaranya tidak didengari. Dari sudut konsep insan, hak Izhan untuk bersuara tidak dihormati walaupun dia cuba menjelaskan situasi sebenar. Dari sudut epistemologi, ibu bapa mengetahui apa yang terbaik untuk anaknya, sedangkan Izhan yang mengalami realiti sebenar. Babak seterusnya yang boleh kita lihat di dalam filem Tarikh Zaman PAR ni adalah kehadiran guru seni. Di dalam ini, kita dapat lihat dua kandungan falsafah isu semasa yang boleh dikaitkan, iaitu konsep insan dan pasca moden. Apabila konsep insan ni diberi kaitan dengan kehadiran guru seni ni apabila beliau menyedari, Ishan Ram Shankar menyedari Ishan ni sebenarnya seorang yang unik, dan pasca moden iaitu tolak naratif kejayaan, di mana Ram Shankar menyedari bahawa kejayaan tidak diukur semata-mata dengan akademik. Yang seterusnya adalah Ishan tidak bermotivasi dan tindakannya sentiasa dipersoal. Di sini kita dapat kaitkan dengan dua kandungan falsafah isu semasa, iaitu metafizik epistemologi, falasi Hasti generation. Epistemologi ni apabila guru Ram Shankar cuba memahami Ishan, dan Hasti generation bila guru-guru lain menganggap bahawa murid yang murung ni sebenarnya murid yang malas. Itulah menyebabkan kita boleh kaitkan dengan falasi Hasti generation. Okey. Dan yang terakhir sekali, apa yang kita boleh kaitkan dengan falsafah isu semasa ni adalah apabila Ram Shankar mengesan disleksia Ishan. Iaitu ada 3 di dalam babak ni yang boleh dikaitkan: metafizik epistemologi, konsep insan dan pasca moden. Jadi dekat sini, bila Ram Shankar boleh mengesan disleksia Ishan, dia boleh mengenali Ishan, cara Ishan belajar. Dan secara tak langsung, konsep insan tu sendiri diterapkan di dalam tu. Apabila Ram Shankar menegaskan bahawa setiap insan ni sebenarnya belajar dengan cara-cara yang berbeza. Dan yang terakhir sekali adalah pasca moden, iaitu apabila mengiktiraf bahawa pendidikan mutlak perlu ada ruang untuk pelajar yang istimewa seperti Ishan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana filem Tarikh Zaman PAR ini sangat sesuai dengan teras pendidikan Malaysia, iaitu rukun negara, falsafah pendidikan kebangsaan dan konsep sejahtera. Filem ini menunjukkan kesungguhan dan pengorbanan guru yang bernama Ram Shankar. Walaupun dipelitihkan, beliau berjaya bantu seorang pelajar yang bernama Ishan. Ishan akhirnya boleh uruskan diri dan belajar seperti orang lain. Ini adalah bukti. Seterusnya, rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Guru menunjukkan kasih sayang dan sabar. Beliau percaya anak adalah anugerah yang perlu dijaga. Akhir sekali, dalam konsep sejahtera yang melibatkan kesejahteraan emosi, iaitu sokongan kuat dari guru dan ibu bapa penting untuk anak gembira dan seronok belajar. Kesimpulannya, Tarikh Zaman PAR ajar kita pendidikan mesti inklusif, penuh kasih sayang dan hargai keunikan setiap pelajar. Sekarang, saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya yang seterusnya untuk memberikan
penerangan mengenai pengajaran. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, saya Muhammad Danish bin Abdul Hamid. Saya akan menerangkan tentang pengajaran dalam filem Tara Zammin Park. Yang pertama, setiap anak mempunyai bakat dan cara belajar yang berbeza. Isha selalu dimarahi kerana dia seorang yang susah membaca dan menulis. Tetapi apabila diberi peluang untuk melukis, Isha menunjukkan bakat yang luar biasa. Dari situ saya belajar setiap orang mempunyai kelebihan sendiri dan bukan semua orang belajar cara yang sama. Nombor dua adalah kesabaran dan empati sangat penting dalam mendidik anak. Encik Nikum iaitu cikgunya mula mengajar Isha dengan cara yang lebih lembut dan penuh sabar. Cik Nikum tidak pernah memarahi Isha tetapi cuba untuk memahami masalah Isha. Dari situ saya belajar, cikgu yang baik bukan sekadar mengajar tetapi juga memahami pelajarnya. Nombor tiga adalah keluarga perlu memberi sokongan bukan tekanan. Bapa ibu Isha menangis apabila anaknya dihantar ke sekolah asrama. Cikgu Isha tidak pernah faham Isha sebenarnya ada masalah pembelajarannya. Filem ini menunjukkan betapa pentingnya ibu bapa untuk memahami dan menyokong anak. Nombor empat adalah sistem pendidikan mestilah melihat potensi pelajar secara menyeluruh. Jelas menunjukkan pendidikan bukan hanya tentang akademik. Dari situ saya merasakan pendidikan sebenarnya membantu pelajar berkembang mengikut kemampuan dan bakat masing-masing. Nombor lima adalah kepercayaan boleh mengubah seseorang. Isha berjaya memenangi pertandingan melukis. Ayahnya mula sedar akan bakat sebenarnya. Oleh itu saya belajar apabila kita percaya pada seseorang, itu membolehkan kita untuk menjadi penyemangat yang besar untuk dia berjaya. Nombor 6 adalah motivasi lebih berkesan daripada hukuman. Encik Nikum iaitu cikgunya menggunakan kata-kata positif dan pujian untuk membina keyakinan Isha. Berbeza dengan pendekatan guru lain yang sering menghukum dan menegur dengan kasar. Filem ini menunjukkan bahawa motivasi dan dorongan secara menyeluruh jauh lebih berkesan daripada menghukum dan membantu pelajar mengatasi cabaran. Nombor 7 adalah seseorang guru boleh mengubah masa depan pelajar. Encik Nikum memperjuangkan hak Isha dan memberi perhatian. Babak ini menunjukkan bahawa walaupun seorang guru yang peduli, sabar, dapat menjadi pemangkin perubahan dalam hidup seorang pelajar. Akhir sekali, ibu bapa tidak perlu membandingkan anak dengan orang lain. Ayah Isha sering membandingkan Isha dengan abangnya, yang menyebabkan Isha merasa lebih rendah diri dan kurang keyakinan. Filem ini mengingatkan kita bahawa setiap anak mempunyai keunikan sendiri. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.